Ini adalah kamera 360 yang baru, iaitu Insta360 X5. So, kepada korang yang masih pakai Insta360 X2, X3 atau X4, so aku akan tunjukkan kenapa korang wajib upgrade kepada Insta360 X5 ni. Alright, jom. Siri Insta360 adalah kamera yang boleh mengambil gambar dan video dalam mode 360 darjah. Sebelum ni aku menggunakan Insta360 X3. Kamera ini memang tidak mengecewakan dari segi kualiti dan untuk tangkap momen yang penting. Tapi kenapa wajib upgrade kepada model yang baru ni? Inilah rupa Insta360 X5, model yang baru. Kamera ini telah dinaik taraf dengan menggunakan sensor yang 144% lebih besar dan menggunakan chip pemprosesan yang baru untuk menghasilkan gambar dan video yang lebih berkualiti. Untuk model ini ada penambahan mode baru iaitu Pure Video yang mana sebelum ini ada di model S Pro. Penggunaan mode ini membuatkan kualiti video pada keadaan kurang pencahayaan lebih cantik dan terang. Ini adalah contoh video pada waktu malam dan gelap sebelah-sebelah dengan model yang lama. Boleh nampak perbezaan yang cukup ketara di antara kedua-dua model. Untuk model X5 ini boleh nampak video lebih terang, lebih sharp dan kurang noise dalam keadaan gelap. Untuk kualiti pada keadaan cerah, memang aku sangat berpuas hati. Dengan resolution yang telah dinaik taraf sehingga 8K 30fps, memang tidak mengecewakan. Di model yang baru ni juga ada mode Instaframe yang menarik. Jom aku tunjukkan. Alright, sekarang ni aku nak try function Instaframe. So Instaframe ni dia akan detect pada bahagian muka. So pada bahagian muka ni dia akan centerkan lah video tu. So bila aku bergerak ke kiri ke kanan, so dia akan centerkan lah. Dia akan terus crop pada bahagian muka aku ni jadi center. So aku gerak kiri kanan pun masih lagi di tengah-tengah. Nice. Dari segi kualiti audio juga telah dinaik taraf, di mana bahagian mic ditambah dengan multi-layer steel mesh wind guard menjadikan bunyi angin sewaktu rekod dalam keadaan bergerak berkurangan. Untuk bahagian internal mic juga ada pelbagai jenis yang boleh digunakan mengikut keadaan. Okey, sekarang ni aku pakai dia punya mic dia, built-in mic. Mic ni untuk enhance voice So aku punya suara dia akan lebih kuat, noise belakang ni dia akan kurang lah. Ini adalah enhance voice. Alright, yang ni pula adalah stereo. Stereo ni dia akan capture depan dan belakang lah. So suara untuk mic pada bahagian depan yang menghadap aku dan juga pada bahagian belakang ni dia akan capture suara lah. Selalunya kalau berborak ke depan dan belakang, so dia akan capture dua-dua sound dengan jelas lah. Okey, yang ini pula yang terakhir adalah 360 sound. 360 sound ni dia akan capture keliling. Maknanya pada bahagian depan, pada bahagian belakang dan juga kiri kanan semua dah akan capture lah. Untuk model baru ni tidak perlu pakai mic adapter kalau nak pakai external mic sebab type C dia dah support untuk mic. Hello. Test mic 1 2 3. Hello. Okey, ini adalah bunyi daripada external mic. So ini mic wireless yang aku pakai pada kamera Insta360 X5 ni.
So aku menggunakan mic Boya ni. So bunyi dia lebih fokus lah, dan kurang bunyi noise daripada luar lah. Benda yang paling risau kalau pakai Insta360 ini adalah kalau terjatuh dan lens cala. Korang boleh pakai lens guard seperti ini, tapi kalau tak pakai lens guard dan lens korang pun dah cala sebab jatuh, untuk model X5 ni ada jual replacement lens kit yang korang boleh tukar sendiri cover lens tu kalau berlaku apa-apa. Dalam kotak kit ni dia sediakan semua tools yang korang perlukan untuk tukar lens ni. Proses nak tukar pun mudah, korang ikut je cara pemasangan dan boleh tukar sendiri. Secara keseluruhan kamera ni memang jadi kamera favourite akulah untuk shoot video dalam pelbagai angle. Pacak je kat mana-mana bahagian dan dia akan capture dan adjust lah sesuka hati korang. Jadi kalau korang berminat untuk beli kamera ni, ada summer sale sekarang ni, diskaun sehingga 40% bergantung kepada model kamera. Sekian saja video untuk kali ni. Seperti biasa, tekanlah button like, share, komen apa kejadah lagi kat bawah tu. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.